Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan wa rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, afdalul khalqi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Apa khabar semua? Alhamdulillah, ya. Muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dalam cuaca yang agak renyai-renyai hujan, dia rasa macam syahdu je, dan hari biasa, tapi kita masih lagi dibukakan oleh Allah, diberikan kekuatan hati kita dan juga tenaga kita untuk datang pada hari ini bersama-sama berkumpul cerita pula berkenaan dengan bagaimana kita boleh membantu para generasi muda kita, ya. Baik tuan-tuan puan-puan dikasihi, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pengurusi majlis, seterusnya kepada pihak Surau Ustaz An-Nur sendiri, ya, yang bersedia untuk menjemput saya dan bersama-sama kita membincangkan tentang generasi muda kita. Jadi masya-Allah, hari ini memang sangat menyedihkan. Kalau kita nak mulakan kisah sedih tu pun boleh. Semalam aja dapat berita, walaupun anak ini bukan anak Muslim kan, anak Cina, tetapi dia tetap generasi muda. Siap aja peperiksaan exam ADMATS yang pertama, dia rasa dia tak boleh nak jawab. Dia tahu dah, rasa dia tahu kan, dia tak boleh nak jawab. Jumpa dengan cikgu pun tak boleh nak tenangkan dia. Balik ke rumah, gantung diri sendiri dengan necktie dia kan. Dia sedangkan anak ni anak brilian, pelakon pula kan dalam drama Mandarin, ya, di negara kita. Dan kita fikir, kita tahulah bahawa betapa stresnya generasi muda kita ini. Sedikit bulan yang lampau, beberapa bulan yang lepas, kita juga dikejutkan dengan berita anak umur 11 tahun telah mengandung. Umur 11 tahun sudah mengandung. Jadi tuan-tuan puan-puan, rasa-rasa macam tak larat dah berhadapan dengan berita demi berita. Lalas kita duk fikir anak sendiri je lah. Lalas kita duk fikir berkenaan dengan generasi muda kita sendirilah. Tanpa sebenarnya kadang-kadang kita harus berfikir lebih jauh daripada itu. Berbanding kita hanya tumpukan kepada anak-anak kita, mungkin pada hari ini kita kena mulakan berfikir dan memahami bahawa anak orang lain juga adalah anak kita. Ya, bukan anak kita, anak orang. Sebab akhirnya satu masa nanti anak orang itu akan menjadi anak kita dalam status menantu ke, dalam status pasangan kepada cucu kita ke, dan sebagainya lah tuan-tuan puan-puan yang dikasihi. Jadi sebab itu dalam Islam juga, masya-Allah cantiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia sentiasa berada dekat bersama-sama dengan generasi muda, ya. Jadi pada malam ini sebenarnya saya ingin membincangkan tentang satu kajian yang dibuat oleh Dr. Hisham Iwadi. Saya sentiasa bawa tuan-tuan puan-puan, kalau ada peluang saya memang huraikan bagaimana Dr. Hisham Iwadi ini, dia pakar sejarah. Dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangunkan generasi muda. Yang generasi muda tu bukan ada pertalian darah pun, ya. Kalau ada pertalian darah mungkin daripada sudut anak saudara ataupun sepupu sepapat. Tetapi usaha baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seharusnya kita teruskan. Kerana sekarang banyak kajian tapi kita tak pakai pula kajian tu, ya. Duduk je dekat dalam universiti, dalam library. Jadi siapa-siapa yang berpeluang untuk ambil kajian tu, kalangan-kalangan tertentu sajalah academician. Kita yang layman ni, kita jarang mendapat peluang tersebut. Jadi marilah kita sama-sama membangunkan masyarakat kita berdasarkan kajian, dan kajian itu berdasarkan masya-Allah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tertarik tuan-tuan puan-puan satu hadis, ya, apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik terhadap ahli keluarganya. Wa ana, dan aku, khairukum, paling baik di antara kamu, li ahli, kepada ahli keluargaku. Cuba dengar baik-baik kalau saya terjemahkan balik hadis tersebut. Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baik di kalangan kamu adalah yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik
dari kalangan kamu terhadap keluargaku. Kalau orang dia berhati negatif dia akan cakap apa? Dahsyat Nabi ni sombong betul. Dia mengaku dia yang terbaik. Tapi rupa-rupanya bila kita singkap balik, di situ ada psychological approach, di mana Nabi minta kita supaya memahami cara terbaik melayan ahli keluarga dia tu adalah cara Nabi. Bukan cara kita, bukan ikut fahaman kita, bukan ikut perasaan kita, bukan ikut sangkaan kita. Jadi kita kena jadikan cara layanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap generasi muda itu sebagai cara kita. Sebab kadang-kadang kita melayan anak-anak tu ikut perasaan kita dan kita rasa itulah yang terbaik. Kita belikan dia coklat, belikan gula-gula, rasa dah terbaik dah. Rupanya coklat dengan gula-gula tu banyak benda-benda yang tak berfaedah dalam tubuh badan dia. Ataupun kita rasa rotan itu terbaik pada anak-anak kita. Nabi tak buat pun rotan kan. Kita ikut cita rasa kita. Jadi dan pada hari ini memang rata-rata ibu bapa dia membesarkan anak-anak dia, tuan-tuan perempuan, berdasarkan metod yang dia didedahkan masa kecil-kecil dahulu, berdasarkan warisan ataupun berdasarkan perasaan. Kita jarang membesarkan generasi kita ini dengan ilmu. Sebab memang pun rasa macam ilmu parenting, siapa je lah yang ada ilmu parenting ni kan, ilmu keibubapaan. Saya pun tak ada, tuan-tuan perempuan. Dan sebenarnya hakikatnya kalau saya tengok baliklah masa lampau, masa silam, saya ini dibesarkan oleh askar. Ayah saya adalah askar. Dan bila askar ni biasanya garang, tuan-tuan perempuan. Dan kegarangan itu saya warisi. Walau bagaimanapun Allah takdirkan waktu saya belajar di masa muda-muda dululah di YA dulu, tahun 2 saya dapat tawaran orang panggil saya. Tapi masa tu kawan saya ni dia dah berhenti daripada UIA. Jadi dia berhenti, lepas tu dia pergi ikut satu kursus. Kursus ini dilakukan oleh orang barat muslimah yang masuk Islam, tapi dia datang daripada London. Dia bawa kemari berkenaan dengan psikologi kanak-kanak, tetapi dalam bentuk teknik lah bagaimana membesarkan anak-anak dan sebagainya. Saya ikut waktu tu, saya ni orang kampung, jadi masa tu bahasa Inggeris tu tak bagus semula, tak tahu langsung kan. Ikut je walaupun tak faham. Itu satu. Kemudian satu lagi, kalau kenal Profesor Muhammad Al-Mahdi, arwah, dah meninggal pun dia. Dia yang mengasaskan Khalifah Method School. Jadi Khalifah Method School itu kemudian diteruskan oleh pelajar-pelajarnya. Ada sekarang yang dibuka sekolah, dan Khalifah Method School itu dia bentuk sebegitu rupa supaya boleh jadikan satu sistem sekolah. Sebab dia it is just a concept. Dia bukan pun sekolah kemudian dimodulkan untuk dibuat satu pendidikan, dan di situ dia ada sekolah rendah, dan kemudiannya sekarang ni ada secondary school di Sepang. Saya pergi ziarah, saya pergi melawat, dan alhamdulillah ada Ustaz Hazrizal juga bersama-sama dengan Khalifah Method School. Jadi dua orang ni lah saya pernah belajar daripada mereka, tuan-tuan perempuan. Selain daripada itu memang tak ada. Dan dua-dua tu semua dalam bahasa Inggeris. Yang dulu tu macam pening-pening, nak faham tak faham, faham tak faham. Sehinggalah kemudiannya saya ditakdirkan berkahwin dengan seorang suami yang adik-beradik dia 12 orang. Cerita background sikit kata tadi, pengurusi yang kenal sekian. Adik-beradik dia 12 orang. Dan ibu mertua saya buta huruf, tuan-tuan perempuan. Tapi Masya Allah, walaupun buta huruf, hati dia sangat-sangat celik. Berbeza dengan orang yang celik ni lah, yang boleh membaca ni. Tapi dia lagi celik hati. Dan dari situ saya banyak belajar, saya admire. Saya dah belajar dah, tapi kan sebab kita satu ilmu yang kita tak biasa, tak dibudayakan. Tapi saya banyak belajar daripada ibu mertua saya ni yang buta huruf. Jadi ada satu masa nak ceritanya, anak saya main di veranda dekat rumah ibu mertua saya. Saya dah tengok dah veranda ni dekat dengan tangga. Jadi tangga ni dia macam sangat apa dia kata, positif ya. Dia sangat condong, dia tu sangat curam. Jadi anak saya kalau main ni saya kata mesti jatuh. Dan ada pagar, saya dah pasang pagar dah. Saya kata dengan anak saya, Hana boleh main sebelah sana tak? Sebab dalam psikologi kan kita jangan sebut jangan. Kalau sebut jangan itu yang dia faham kan. Saya kata okay, boleh main sebelah sana tak?
Jadi anak saya ni main-main, mula-mula dia main sebelah sana. Saya punyalah kat rumah mak mentua kan, kita kena rajin sikit lah. Ekstra rajin. Duduk dekat dapur, tiba-tiba tengok ada macam kain buruk jatuh. Jadi saya tengok lah, kain buruk. Rupa-rupanya bukan kain buruk, tuan-tuan perempuan, anak saya jatuh. Sebab dia pakai baju kurung kan, jadi mungkin silap langkah, terjatuh dia. Jadi bila macam tu, bila dia jatuh daripada tangga tinggi, saya meluru kat dia. Dia diam je. Saya meluru kat dia, tangan saya pukul dia. Saya kata, Umi dah kata dah. Saya tu lah, Umi dah kata dah jangan main kat tangga. Dan kemudian mak mertua saya datang. Mak mertua saya pegang saya. Dia tak pegang anak saya, dia pegang saya. Maksudnya yang kena tenangkan siapa? Mak dia dulu. Jadi mak mertua saya pegang saya. Dia kata, dah. Dia kata, jangan pukul dia. Sebab jatuh itu pun satu pengajaran yang hebat buat si anak. Dia kata gitu. Jadi waktu tu baru saya terfikir, ya Allah, aku belajar selama ni, tapi tidak pernah mengamalkan, tuan-tuan dan puan-puan. Belajar pun dah lah, bukannya senang nak dapat pelajaran tu. Bila dah belajar, tak amalkan pula. Jadi di situ mungkin ada satu jentikan, Masya Allah, Allah kirimkan ibu mertua saya ini untuk menyedarkan saya. Jadi pada waktu tu saya fikir, ya Allah, Tuhan aku, apa aku dah buat ni? Oh, lepas buka balik parenting kita, tengok balik, study balik, sampai saya rakam balik, buat melalui observation ya. Saya observe mak mertua saya, macam mana mak mertua saya membesarkan anak-anak dia dan adik-beradik. Suami saya, alhamdulillah, tuan-tuan perempuan, rasanya memang macam sejuklah mata kita pandang kan. Dia mudah untuk berurusan, mudah untuk kita bertolak ansur ya, bermesyuarat, ajak berbincang dan sebagainya, walaupun 12 orang. Jadi daripada situ saya admire keluarga suami saya, dan kemudiannya saya belajarlah untuk bagaimana berhadapan dengan anak-anak, sehinggalah Allah mentakdirkan saya menjadi pengetua kolej. Jadi pengetua kolej, pengetua asrama selama 8 tahun. Dalam tempoh 8 tahun tu, ya Allah ya Karim, yang kita jumpa memanglah banyak masalah pelajar. Sehingga kan saya tak malu, tuan-tuan perempuan, saya buat statistik sendiri. Memang tak masuk ni dalam PhD, ya, tak ada buat pun. Dan saya fikir saya waktu tu satu saja, saya kena dapatkan maklumat yang jelas supaya saya boleh selamatkan anak-anak saya. Dan anak-anak saya waktu tu nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Ada 4 orang anak, semua perempuan. Kolej yang saya jaga tu semuanya perempuan. Memanglah sebenarnya ramai lagi yang baik, tetapi yang tak baik ni, yang nakal-nakal ni juga membimbangkan. Macam mana membimbangkan? Contoh saya bagi statistik perzinaan itu, tuan-tuan puan-puan. Perzinaan saja ini tahun 2000-an, tahun 2000, awal 2000. Jumlah 3,000 orang pelajar puteri, saya jaga satu kolej itu dalam 1,000 orang saja. Jumlah 3,000 maksudnya campur dengan prinsipal-prinsipal lain, dengan pengetua-pengetua lain, ada 3 pengetua perempuan. Jadi kalau 3 pengetua perempuan campur tolak, lebih kurang 3,000 pelajar perempuan. Tahun 2000-an, awal 2000, 3,000 orang pelajar puteri. Statistik yang kita dapat, setiap seminggu wajib ada 1 pelajar perempuan berzina. Saya sebut wajib, wajib. Sama ada kes itu kes yang lama ataupun kes yang berulang. Kes yang berulang tu kita fahamlah, kes dia dah kena tangkap dah, tapi dia kembali lagi, dia buat lagi, ya, dia buat lagi. Jadi tuan-tuan puan-puan, waktu tu kita buat satu peraturan kawalan ketat. Kita tak bagi pelajar-pelajar kita keluar setiap minggu. Jadi sebab pelajar ni rupa-rupanya, kita tak bagi keluar pelajar kita setiap hari. Sebab sebelum tu dia boleh keluar setiap hari. Dan kalau dia nak keluar pun dia kena minta izin daripada kita. Kita cuba ketatkan peraturan. Sebab kita nampak ramai pelajar-pelajar at the end of the semester kena dismiss. Jadi kena dismiss. Kita yang mengajar ni bagai nak rak, tapi budak ni sebab absent, banyak macam tu lah, sebab absent dan sebagainya. Kita dapat banyak warning letter daripada lecturer. Jadi anak-anak ni absent, kita ketatkan. Dan alhamdulillah, semester yang kita mula ketatkan itu, anak-anak ini tak banyak kena dismiss. Dan peratusan statistik yang berzina itu berkurangan. Seronok-seronok lah, tapi sementara seronok. Sebab apa? Sebab anak yang saya jaga ini hanya 2 tahun saja. Jadi maksudnya, sampai bila kita nak kurung anak kita?
Kan, jadi seronok dalam kesedihan tuan-tuan perempuan. Jadi dalam ketakutan. Dan pada hari ini lagi lah, kan, dengan bunuh dirinya, dengan kena rogolnya. Baru-baru ni kita terkejut juga. Sahabat saya yang saya kenal, anak dia pergi rumah makcik dia, 5 minit berjalan kaki nak pergi ke rumah dia. Waktu pagi dalam pukul 9 pagi, hari Ahad, ada van putih ambil dia, bawa dia pergi ke rumah kosong. Tak tahulah, mungkin dibagi dadah ke macam mana. 2 hari hilang, 2 malam hilang. Dalam tempoh 2 malam hilang itu, kemudiannya mak dia duduk mencari, punyalah merata tempat, semua tempat dia cari. Dan akhirnya anak itu balik sendiri selepas 2 malam dalam keadaan tak berapa ingat, lupa. Pergi jumpa dengan mak dia, pagi-pagi sampai ke rumah, menangis dengan mak dia, jumpa mak dia. Dia sebut apa? Mak, saya dah habis. Rupa-rupanya 2 malam itu, 2 hari itu dikerjakan cukup oleh 3 ataupun 4 orang pendatang asing di rumah kosong. Dan yang terkilannya sahabat saya ni, tak jauh rumah tu, dia pergi cari sampai ke utara sana. Rupa-rupanya beberapa rumah saja selam. Kita pun nak cakap apa? Takkanlah kau ni lepaskan anak kau seorang-seorang. Sebab dia biasa jalan 5 minit saja pergi rumah makcik dia. Jadi itu yang kita kata, ya Allah, ya Tuhanku, takkanlah kita hidup dalam keadaan begini sedangkan Islam sangat dekat di hati kita. Al-Quran dan hadis masih segar lagi, kan, di hadapan kita. Jadi tuan-tuan perempuan, pada hari ini mari kita sama-sama berfikir, kembali balik kepada jalan yang ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, bagaimana kita boleh membesarkan anak-anak kita dan generasi kita. Jadi saya sebut tadi seorang doktor, Dr. Hisham Iwadi, dia membuat kajian ya, bagaimana anak-anak ini boleh dibesarkan dan cara baginda Nabi Muhammad SAW membesarkan. Dan saya kira surau Pusat An-Nur ini boleh buat sesuatu, mungkin untuk kursus-kursus dan sebagainya, ataupun kita boleh bawa anak-anak muda kita keluar ke, kan, kita himpunkan. Maklumlah, ini dah hujung tahun lah, cuti sekolah, lagi musim hujan, kan. Jadi mungkin kita boleh buat program-program yang anak-anak ini kita perlengkapkan. Dan bila saya study balik, sebab saya banyak bincang dengan orang, bila saya elaborate ya, saya share, lagi saya share, lagi banyak saya dapat input daripada ni. Sebab apa? Sebab kajian ini dibuat dan saya dengar daripada cuma audio saja, daripada YouTube. Tuan-tuan perempuan, kalau ada masa boleh type YouTube Children Around Rasul. Children Around Rasul, dia di situ ada 8 set yang mungkin kita boleh dengar sambil-sambil, dan explanation dia sangat cantik sebab disupport dengan hadis-hadis dan juga ayat Al-Quran ya, Dr. Hisham Iwadi. Baik tuan-tuan perempuan, rupa-rupanya apa yang baginda Nabi Muhammad SAW lakukan, yang pertama, tahap yang pertama ya, jadi approach atau method dia kena step by step in the sense that dia kena ikut tertib, ikut turutan. So turutan yang pertama adalah mengajar ataupun membimbing anak-anak itu berkenaan dengan akidah. Dan akidah ini bukanlah complicated yang kita kena selami Asma'ullahul Husna, kemudian dengan sifat 20 ke, kan, ataupun bahagian-bahagian akidah lah, iman dengan rububiyah ke, uluhiyah ke, bukan. Approach yang digunakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW sangat mudah. Tanam dan suntikkan dalam diri generasi kita ini, suntikkan bahawa Allah mencintai mereka, Allah sayang mereka, Allah menghargai mereka. Kita boleh sebut dalam perkataan tuan-tuan perempuan, kita boleh sebut dalam bentuk comparison, kita boleh sebut dalam bentuk hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Okay. Ada satu masa dalam hadis Nabi Muhammad SAW selepas peperangan ini, tak kisah ni anak ni muda ke besar ke, kita boleh mulakan. Selepas peperangan, ada tawanan-tawanan peperangan, dan tawanan perang ni salah seorang daripadanya adalah seorang ibu. Jadi kan peperangan ni kadang-kadang dia orang bawa keluarga sekali ya. Jadi nampak seorang ibu ni yang mencari-cari anaknya yang hilang.
Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil sahabat dan dia kata, tengok wanita tu, tengok, cuba tengok. Tengok betapa gelisahnya, ya, tengok perempuan ni dicari anak dia tak jumpa-jumpa, dia peluk semua anak lah pula. Lepas tu menangis-nangis, panggil-panggil anak dia. Dan kemudian Nabi kata, tengok ibu tu. Jadi para sahabat tengok, kemudian Nabi tanya pada para sahabat, adakah mungkin ibu ini mempunyai kekuatan untuk buang anak dia ke dalam api? Jadi sahabat jawab, sudah tentu tidak ya Rasulullah. Sudah tentu tidak. Dan Nabi jawab pula, bahkan kalau dia mampu pun dia tidak akan buat sedemikian. Maksudnya kalaupun dia mampu, dia kuat, dia tidak akan buang anak dia. Walau kita paksa, maksudnya lah gitu, ibu ini tidak akan membuang anaknya. Dan kesimpulan yang dibuat oleh Nabi sangat cantik. Wahai sahabatku, Allah mencintai kamu lebih daripada cinta wanita ini terhadap anaknya. Ya Rabb, kan, kenalkan anak-anak ni bahawa Allah cinta dekat dia. Memanglah kan, itu harapan kita, tapi kita jarang, tuan-tuan puan-puan, jarang kan. Sebab itu baginda Nabi Muhammad SAW juga, kalau ada anak-anak kecil yang membantu dia, yang ada yang tolong ambil air, Rasulullah pergi ke tandas, sediakan air. Bila keluar, Nabi buat apa? Nabi doakan mereka. Nabi doakan mereka seolah-olah macam anak ini adalah mempunyai kaitan dan hubung kait dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya baru jumpa dengan sahabat saya ni, raya hari itulah, baru hari raya hari itu. Kita dah berpisah dalam lebih kurang 20 tahun lebih, tuan-tuan. Kemudian diizinkan oleh Allah berjumpa untuk ziarah hari raya. Jadi kawan saya ni cakap dengan saya, Fadi, dia panggil saya Fadi tu, Fadi nickname. Awak ingat tak masa dulu? Ingat masa dulu apa? Dulu tu dia kerja di Dunkin Donut. Dunkin Donut tu ada dalam kampus kami. Jadi datanglah seorang tua. Waktu tu ada seminar, ada simposium. Jadi situ simposium situ non-Muslim pun ada. Dan ada seorang lelaki ni beragama Kristian. Dia datang, dia nak makan, nak sarapan pagi. Dan kawan saya punya duty waktu tu, shift dia jaga kedai. Jadi dia cakap lah dengan kawan saya ni, dia kata, nak makan apa? Tak tahulah, nak order dekat Dunkin Donut ni. Okay. So lepas tu kawan saya kata, okay, never mind sir, may I suggest you? Waktu tu dia suggest meal pagi tu apa. Dia kata, can I offer you this and this. Tuan-tuan perempuan tak apa orang tua lelaki Kristian ni sebut. Wonderful. God bless you my child. God bless you my child. 20 tahun lebih masa hari raya hari tu, dia pergi tanya saya, Fadi, kau ingat tak orang lelaki tu yang Kristian yang sebut God bless you my child tu? Saya kata, dia awak ada cerita dulu. Saya kata, ingat 20 tahun. Kat mana dia sekarang Tengok tuan-tuan perempuan, saya pun terkejut dia. Nasib tak masuk Kristian. Kan? Sentuhan tu, walaupun kita orang tua, tapi bukan anak kita pun, tapi dia doakan God bless you my child. Agak-agaklah kan kita dengan anak muda kita ataupun anak-anak kita yang dekat rumah tu, kira kehilangan telefon. Handphone Umi mana? Handphone Umi. Mana handphone Umi? Anak tu kedek-kedek lah ambil. Nah ni Umi. Kita cakap terima kasih pun kadang-kadang tak ada. Lagi kita sebut apa? Awak lah yang main ni. Sengaja je ambil barang Umi. Kita tuduh dia pula. Jadi respon kita tu pada anak-anak, kita kurang meletakkan bahawa dia adalah insan yang berharga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya belajar tuan-tuan perempuan, memang saya belajar sekarang. Parking kereta, asal dapat tempat kereta je saya kata, ya Allah subhanallah, I am very lucky to have you around. Bawa anak kan, to have you around. Why Umi, why? See, I could park easily right in front of the shop. Alhamdulillah, Allah loves me Umi. Dia perasan, tak apalah, biar dia perasan pun. Kan memang hakikatnya Allah mencintai kita. Ada masa tu jalan hujan lebat, tiba-tiba nak melintas satu tempat tu, hujan berhenti sekejap. Saya pun kata, okey, inilah masanya untuk melintas jalan. Melintas saja saya kata, Atuf, Allah loves you so much. See, the rain stop suddenly, pause for a while.
dia pun suka sangat. Dia rasa dia perasan Allah cinta dia. Tapi itu biar dia memang kena sedar bahawa Allah mencintai dia. So bila dia tahu bahawa Allah yang mencipta dunia ini cinta dekat dia, tuan-tuan puan-puan, dengan sendirinya dia akan mencari Tuhannya. Nanti sendirilah dia akan belajar Asma'ullahul Husna. Tak pasal-pasal dia tanya kita, dirujuk kita balik, tapi kena cetuskan rasa cinta dia terhadap Allah dan dia sedar bahawa Allah mencintai dia. Yang ini memang ramai orang Kristian buat, tapi sebenarnya Rasulullah ada buat dulu. Rasulullah buat dulu dengan dalam bentuk doa, dalam bentuk tunjukkan Allah cinta kamu lebih daripada wanita itu, dan pelbagai cara lagi. Baik, yang kedua, selepas akidah, selepas anak itu menyedari bahawa Allah mencintai dia, tuan-tuan dan puan-puan, ajar dia ibadah. Ibadah ini pula adalah cara bagaimana anak ini hendak meluahkan rasa kasih dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memanglah dengan solat. Satu masa nanti kan, bila kita ajar, dia akan cakap apa? Umi, solat I'm tired Umi. Malah dia boleh bagi tawar-menawar pula. Berapa rakaat Umi? Isyak 4 rakaat. I want to pray 2 rakaat Umi. Dia nak 2 rakaat je pula solat kan. Gaduh dengan dia sebab nak sembahyang 4 rakaat, dia nak buat 2 rakaat saja. Jadi tuan-tuan puan-puan, daripada situ kita terangkan pula betapa kita berhutang dengan Allah banyak benda. Saya tunjukkan sikit di kalkulator tu. Saya bagi kalkulator pada anak-anak. Okey, saya kata berapa kali awak hirup oksigen? Oksigen tu milik Allah. Berapa kali awak hirup oksigen? Dia tak ada idea. Saya kata every second. Ni kita kira berapa saat sehari. Times 24 kali 60 kali 60 lagi. Lepas tu tunjuk, wow, it's a lot Umi, a lot. Dia kata baru dia nampak banyak oksigen yang dia hirup setiap saat tu. Saya kata sembahyang berapa kali? 5 times. So mana lebih banyak? You berhutang dengan Allah ke ataupun sesuatu yang you nak sembahkan pada Allah? Okey Umi. Lepas tu dia panggil adik dia, Atuf, kau solat. Dengan sedih kan? Tapi sekurang-kurangnya dia tahu bahawa ini adalah masa dan peluang untuk dia balas balik kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk ibadah. Jadi ibadah ini kita ajar dia tidak langsung juga memahami tentang mesej ibadah itu, iaitu mesej ibadah adalah pengukuhan akhlak. Jadi kalau solat, mesej dia mengajar tentang bagaimana kita mengurus hidup seluruhnya. Sebab solat tu dia ada package. Package dia apa? Mengurus masa. Package apa lagi? Mengurus kebersihan. Package apa lagi? Mengurus maruah. Package apa lagi? Mengurus tolak ansur, fokus, dan sebagainya. Jadi itu pasal solat saja. Jadi daripada ibadah itu, dia tahu bahawa ibadah yang Allah bagi ni rupa-rupanya kita yang perlukan. Bukan Allah yang perlukan solat. Bukan Allah yang perlukan ibadah puasa. Bukan Allah yang perlukan zakat dan haji itu. Yang perlukan adalah kita. Puasa, kenapa kita puasa? Sebab bila puasa kita dapat kuasa atau energi, tenaga untuk self-control. Kita boleh kawal diri kita dan kita menjadi insan yang amanah. Kita tidak berlaku khianat dengan apa juga amanah atau tanggungjawab yang diberikan, sama ada oleh manusia ataupun oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Jadi ini untuk proses ibadah. Yang ketiga, tuan-tuan puan-puan, apa yang baginda Nabi Muhammad SAW lakukan selepas konsep ibadah, Nabi masukkan dalam jiwa anak-anak ini tentang akhlak pula. Tadi ibadah, dia akhlak. Yang ini akhlak. Dan akhlak yang diketengahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW adalah model. Dia sebagai model, dia sebagai contoh teladan. Sehingga kan, yang ini bukan budaya kita lah kot kan, tapi mungkin kita boleh buat dah sekarang. Anak-anak muda suka tidur di rumah baginda Nabi Muhammad SAW. Dan waktu malam boleh qiyamul lail bersama dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan sebahagian daripada mereka meriwayatkan apa yang Nabi buat di rumah isteri baginda SAW. Antaranya Abdullah ibnu Abbas, dia meriwayatkan sebelum tidur Nabi bercerita-cerita dulu dengan isteri dia. Jadi ini satu contoh yang boleh diikuti oleh anak-anak
muda. Tapi kita tak budaya kita lah kan, sebab kita tak biasa buka pintu kita dengan anak-anak muda ini. Tetapi kalaulah kita mungkin ada cucu, kalaulah mungkin kita ada anak, mungkin ada masa-masanya kita buat camp dekat rumah kita. Kita panggil mereka datang rumah kita. Kita boleh buat barbecue ke, ataupun buat qiyamul lail bersama ke di rumah kita ni, biar dia tak rasa kekok. Mungkin kat masjid dekat surau dia segan. Mula-mula buat di rumah kita, tapi lepas tu nanti ajak ramai-ramai pergi ke surau dan ke masjid. Saya biasa bila berjumpa dengan para ibu bapa, antara dia punya komplain adalah, Ustazah, anak saya ni kan, dia bila waktu sekolah dia duduk asrama, tapi lepas tu bila dia balik, Ustazah, dia ada satu masalah penyakit. Penyakit dia apa? Tidur je. Macam mana Ustazah nak bagi dia supaya tidak tidur? Tidur je macam kodok lah gitu kan. Kodok dia punya tidur-tidur kat asrama tu, dengan studinya, dengan stay up semua, dia tak ni, dan dia tidur. Macam mana nampak Ustazah? Jadi saya melihatlah kalau kita compare dengan orang bukan Islam, macam Cina sebagai contoh, diorang ada lapangan, diorang kedai-kedai dia. Jadi bila anak-anak balik, anak-anak tak ada masa untuk tidur. Anak-anak akan tolong mak dan ayah dia. Yang ini saya rasa tuan-tuan dan puan-puan, sebab ayah saya adalah dia buka kedai kopi. Ayah saya bukan Datuk Dusuki tu ya, jangan silap Okey, jadi ayah saya dia buka kedai minum, kedai kopi. Dan bila waktu hujung minggu je, kadang-kadang mak saya panggil. Ni mengaji kat UIA ni, tengah belajar ni, hujung minggu je mak saya panggil. Ya, awak bila nak balik? Dia kata, ni tak ada siapa nak tolong Umi ni. Dia kata, nak tolong ibu, tolong buat karipak lah, buat roti canai lah. Waktu pagi-pagi tu kena bangun lah, buat roti canai pula. Memang tak ada masa nak tidur. Kalau ayah kita dan mak kita ada program, ada sesuatu yang diusahakan. So since mungkin kalau kita di rumah ni, kita boleh bekerjasama dengan surau ataupun di masjid. Kita buat program-program yang tertentu, melawat orang-orang tua ataupun anak-anak yang terbiar, anak-anak yang gelandangan. Jadi kita sediakan projek, bagi dia idea, dan biar dia yang lakukan, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita nak supaya anak-anak ini dia lebih mengetahui kehidupan masyarakat, dan seterusnya dia menggunakan akhlak dia yang sepatutnya. Jadi bila dia tidak biasa untuk bergerak, tuan-tuan dan puan-puan, memang dia tidak tahu bagaimana nak membantu orang lain. Saya baru je baca pagi tadi, ini kajian pula yang dibuat oleh Harvard University dan beberapa universiti di luar negara. Dan kajian mereka dia buat dalam lebih kurang 20 tahun. Ada yang dalam 25 tahun. Maksudnya 20 tahun ke atas kajian. Kajian ini dia buat berdasarkan apa? Dia melihat tokoh-tokoh pemimpin, tokoh-tokoh yang berjaya di barat. Rupa-rupanya ibu bapa dia mempunyai beberapa kriteria yang sama. Ibu bapa yang tokoh-tokoh berjaya ini, dia mempunyai kriteria yang sama. 11 kriteria semua dia. Tapi saya ingat 3 je, saya share 3 je. Kalau tak habis kita lebih. Nombor 1, anak-anak itu semuanya membuat kerja rumah sendiri. Bukan kerja rumah yang kerja sekolah tu. Kerja rumah tu memasak, melipat kain, membasuh kain, mop lantai, membersihkan di rumah, buang sampah, sapu halaman, cuci kereta dan sebagainya. Jadi membantulah dalam soal house chores. Jadi dia punya urusan, dia punya barang-barang dia kena basuh sendiri. Dia kena bertanggungjawab. Dan subhanallah, saya berjumpa dengan tokoh Ibu Misali yang mempunyai 10 orang anak. 9 daripadanya lelaki, 1 orang perempuan, tapi meninggal dunia. Jadi 9 ini memang dahsyat, doktor, engineer. Dan kawan saya kahwin dengan salah seorang anak tu di Johor. Ini orang Muar. Dia saya jumpa dengan makcik, saya kata, makcik, bagilah petua sikit makcik, macam mana nak jaga anak-anak ni, nak jaga bagus. Dia kata, Ustazah, suruh aja dia buat kerja rumah. Suruh aja buat kerja di rumah. Dia dulu hilap cermin, dia kata. Tapi yang mana periksa tu saya tak bagi. Saya kata, okey, awak fokus nak exam, tak payah buat kerja. Jadi siapa yang tak payah buat kerja, bila dia punya result tak bagus, malu dengan adik-beradik. Jadi yang lain tu dia bekerja. Dia kata, saya duduk aja. Saya memang suruh dia masak. Semua lelaki.
9 orang semua lelaki. Dan memang nampak karakter kewibawaan dia sendiri, tuan-tuan puan. Jadi itu pertama. Yang kedua, anak-anak itu mempunyai hubungan yang mesra dengan mak bapak dia. Walaupun buat kerja sekolah, kerja di rumah, tetapi mesra dengan mak bapak dia. Dan kalau kita boleh ambil pinjam sikit, kita mesra lah dengan generasi muda. Cara kita pandang dia boleh nampak kan, air muka kita, cara kita pandang, kita suka dia ataupun kita tak suka dia. Adakah kita ni bersangka baik ataupun kita tak bersangka baik dengan dia. Dia boleh rasa budak-budak muda kan. Jadi kita bermesra lah dengan anak-anak ni, dan trust dia, percaya dia untuk melakukan kerja-kerja yang sepatutnya dia boleh lakukan. Okey, yang ketiga adalah ibu bapa ini, dia merupakan ibu bapa yang suka membantu orang lain. Anak-anak menjadikan mak bapak dia contoh teladan, tuan-tuan puan. Jadi mak bapak dia suka membantu orang lain, dan anak-anak dia pun menjadi anak-anak yang suka membantu orang lain. Cuba bayangkan kalau apa yang anak nampak, mak bapak selalu bergaduh je. Dengan jiran-jiran bergaduh kan, dengan kawan-kawan bergaduh, ada je tak kena. Jadi anak-anak pun tak tenang, tuan-tuan puan. Itu yang saya kongsikan 3 lah. Baik, selepas akhlak, Dr. Hisham Iwadi mendapati Nabi Muhammad SAW dia telah mendidik pula selepas akhlak pendidikan seks. Pendidikan seks, dan pendidikan seks ini boleh dibahagikan kepada beberapa perkara. Perkara yang pertama, kalau akhlak tadi Rasulullah sebagai model ya. Jadi pendidikan seks ni anak-anak diajar peranan lelaki dan peranan perempuan. Yang kedua, anak-anak diajar balik itu, tuan-tuan puan. Jadi kalau anak perempuan, balik dia dengan apa? Anak lelaki, balik dia dengan apa? Kenapa dua itu berbeza balik dia? Apa maksud balik? Dan sebagainya pula. Kalau perempuan, macam mana nak bersihkan diri? Lelaki, macam mana nak sucikan diri pula? Jadi kalau perempuan dia lebih detail lah pula kan, ya, dengan setiap bulan dan sebagainya. Mungkin lelaki setiap minggu, kita pun tak tahu, tuan-tuan perempuan. Tapi adakah kita telah membangunkan atau memperkasakan anak tentang pemahaman nilai-nilai kejantinaan ini? Dan dia ada limitation. Okay, kalau dalam satu pandangan Umar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu satu masa dia dapat tahu bahawa di Kufah ini kota yang cukup sibuk. Banyak sangat peniaga-peniaga dan pengaruh-pengaruh dari luar masuk ke Kufah pada waktu itu di Iraq. Dan Umar sewaktu memerintah, dia tulis surat kepada Kabinet Kufah, alimu nisa'ukum bisuratin nur. Ajarlah wanita-wanita kamu dengan surah An-Nur. Rupa-rupanya bila singkat sikit surah An-Nur ini, antaranya adalah berkaitan dengan minta izin. Dalam rumah nak masuk bilik mak dengan ayah kena minta izin. Bagi yang belum balik 3 waktu ajar dia, setiap 3 waktu ini minta izin dulu, ketuk dulu pintu. Bagi yang sudah balik pula, setiap waktu kena minta izin. Kalau kita extendkan, anak-anak kita kalau nak guna barang-barang kita, ajar dia minta izin terlebih dulu. Bukan saja barang-barang kita, barang-barang adik-beradik dia pun minta izin terlebih dahulu. Jadi biasakan dia, bukan main nak dia ambil kan. Jadi di situ mengajar tentang limit, batas, tuan-tuan perempuan. Jadi kalau perempuan, surah An-Nur. Singkap lagi surah An-Nur cerita pasal apa? Cerita pasal gosip yang boleh bawa kepada al-qatl, pembunuhan. Sampai fitnah itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Sebab dalam surah An-Nur itu cerita berkenaan dengan bagaimana Aisyah radhiyallahu anha telah difitnah. Singkap balik surah An-Nur, cerita pula berkenaan dengan dia punya mahram. Singkap lagi surah An-Nur, cerita tentang maruah pula, tuan-tuan puan. Jadi lebih kepada rasa malu dan sebagainya. Manakala bagi lelaki, para ulama menyarankan supaya bangunkan atau perkasakan anak-anak lelaki kita dengan kandungan surah Al-Ma'idah. Surah Al-Ma'idah. Jadi nak senang ingat, An-Nur tu perempuan, dia start dengan nama Nur kan. Kalau lelaki dia suka makan lah kot. Jadi dia punya surah dia Al-Ma'idah, hidangan. Tapi bila tengok Al-Ma'idah tu, dia bukan cerita pasal hidangan dari syurga.
Al-Maidah rupanya memperkenalkan tentang makanan ataupun jenis makanan yang halal yang patut diusahakan oleh kaum lelaki untuk menjadi nafkah kepada ahli keluarga dia. Dia jadi wali, kan? Jadi wali ni bukan appear waktu nikah aja tuan-tuan puan. Sebab wali ni maksud dia penjaga, wali itu maksudnya sahabat, wali juga maksud dia pembela, penaung, kan? Dan bila kita berkahwin, syarat utama adalah wali itu mesti kena ada. Dan bila ijab dan kabul, wali yang mengijabkan dan dikabulkan oleh suami kita. Dan bila kita selesai saja ijab dan kabul, pihak perempuan habis saja ijab dan kabul, ketaatan dia berubah daripada ayah pindah kepada suami. So jadi maksudnya di sini, apa kuasa wali itu? Wali itu membela, menjaga nafkah, mendinding dan menaungi, memberi keselamatan dan sebagainya. Benda tu yang tanggungjawab tu telah berpindah kepada suami. Jadi di sini yang kita kena perkuatkan, bukan setakat tu saja. Bila tengok balik surah Al-Maidah, cerita berkenaan dengan leadership dan juga kepimpinan. Bukan setakat tu saja Al-Maidah cerita berkenaan bagaimana berurusan dengan orang-orang bukan Islam, tuan-tuan dan puan-puan. Itu surah Al-Maidah. Jadi kalaulah kita boleh dapat, kita bangunkan dalam diri anak-anak kita supaya mereka faham. Saya ada satu masa tu, sebab anak saya yang perempuan tu dah besar-besar kan. Jadi ada satu masa tu daripada Al-Maghrib Institute, dia buat kupasan surah An-Nur. Dan memang dalam bahasa Inggeris lah. Satu kepala RM300 tuan-tuan puan-puan. Pejam mata hantar 3 orang sekali, 900 untuk 2 hari sahaja. Untuk 2 hari saya cakap dengan anak saya, surah An-Nur ini Saidina Umar suruh kita belajar khas untuk perempuan-perempuan yang tinggal di bandar-bandar. Saya kata, awak pergi sana, awak belajar. Dan balik Umi nak tengok, sebab Umi dia tak boleh pergi. Jadi hantar anak-anak. Jadi bila balik tu, dia cerita, Umi tak sempat sebab Syekh tu laju sangat. Dia kata, alasan lah tu kan. Tapi memang sebab banyak sangat pengajaran daripada surah An-Nur tu. Jadi kemudian dia cerita, Umi ni cerita berkenaan dengan Aisyah radhiyallahu anha, asbabun nuzul dia ni semua. Jadi anak-anak kita didedahkan dengan kandungan tu. Dan kita lihat pula assignment dia, apa yang awak boleh buat sekarang? Apa yang awak tindakan awak sekarang? Daripada surah An-Nur, apa yang boleh diamalkan? Jadi itu yang mungkin kita boleh bimbing pada anak-anak remaja kita. Baru dia tahu perlu minta izin. Sebelum keluar dengan buaya friend dia, minta izin dulu. Kan kalau kita tahu itu dah buaya friend dia, kita akan berhati-hati dan akan beringat, kalau nak keluar boleh bawa mak sekali. Kan. Jadi sebab apa? Sebab dia dah biasa dengan minta izin tuan-tuan perempuan. Begitu juga dengan kaum lelaki kan, bila nak bawa anak orang perempuan keluar, dia akan tahu sebab dia dah biasa dengan minta izin ini. Jadi dia akan minta izin dengan wali dia. Sebab dia tahu setiap perempuan itu ada yang menjaga tanggungjawab atau pemegang amanah. Walaupun kita bukan milik mak ayah kita. Kita milik Allah Subhanahu Wa Taala, tapi diamanahkan. Jadi untuk itulah tuan-tuan dan puan, ajar berkenaan dengan pendidikan seks ya. Jadi saya sebut surah tadi, saya sebut berkenaan dengan peranan tadi. Begitu juga tuan-tuan dan puan, ajar anak-anak kita ini berkenaan dengan pendidikan seks berkaitan dengan maruah. Wanita, maruah dia yang perlu dijaga adalah apa? Lelaki pembela pula kepada maruah. Sebab saya teringat dulu zaman Rasulullah SAW, di mana seorang Yahudi yang mempermainkan seorang wanita dan seorang lelaki Muslim ini dapat tahu, dia bela wanita itu sehingga dia terbunuh. Dan Nabi Muhammad SAW bangun, dia menyerang kaum, saya tak ingat Bani Kainuqa ke Bani Nadir ke, dia ada 3 kan Bani Yahudi itu, salah seorangnya dia make fun of the Muslim women. Tetapi Islam dia membela maruah wanita tersebut. Jadi ini pendidikan seks. Azan dah ya. Okey. Boleh saya teruskan lagi? Yang keempat, yang ke berapa tadi? 5. Yang terakhir, lepas pendidikan seks, barulah ajar anak-anak kita tentang etika bermasyarakat atau etika sosial. Etika sosial cukup dahulu ajar anak-anak bagaimana hak jiran tetangga. Biar dia faham jiran ini apa kedudukan dia. Bagaimana dia nak menghormati dan memuliakan tetangga pula. Jadi jiran. Etika sosial bermula daripada kejiranan. Kalau nak best lagi, dapatkan kitab Syakhsiyatul Muslim
according to Quran dan Sunnah oleh Dr. Ali Hashimi. Dr. Ali Hashimi menjelaskan ada 65 akhlak seorang Muslim dalam masyarakat. Jadi yang akhir sekali adalah etika bermasyarakat. Baik tuan-tuan puan-puan, kelima-lima ini tidak boleh dicapai kalau tidak ada nombor satu. Apa dia nombor satu? Sentuhan kasih sayang dan emosi kepada anak-anak. Maksudnya kena bina rapport, bina hubungan yang baik dengan anak-anak remaja. Bukan datang-datang terus tegur, dia akan lari. Datang-datang sebut ini salah, itu salah, dia akan lari, tuan-tuan puan. Kita kena bina dulu hubungan yang baik. Yang ini Rasulullah SAW champion dalam pembinaannya, khasnya dengan penampilan dia yang cantik dan menawan, sehingga kan beberapa orang sahabat muda dia menyatakan dia memang tak boleh lupa sentuhan harum Rasulullah. Tangan Nabi ni bila dia jumpa anak-anak muda, dia suka sentuh, dia suka pegang, dia suka salam, dia suka peluk, tuan-tuan puan. Dan anak-anak muda ini kata dia tak boleh lupa sentuhan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk sentuhan emosi itu kita boleh bagikan kepada 5 bahasa. Bahasa yang pertama adalah melalui kata-kata pujian. Tapi setengah orang dia tak faham, dia tak rasa, dia tak masuk, dia tak rasa benda itu adalah satu kasih sayang atau satu pembinaan rapport yang baik. Dia mungkin jatuh pada nombor 2. Apa jatuh nombor 2? Sentuhan. Pegang dia. Yang ini biasa kalau sentuhan lelaki. Kalau yang perempuan dia suka dengan kata-kata pujian. Yang ketiga, ada yang sentuhan tak jalan, kata-kata yang baik, puji-puji pun tak baik, tak jalan juga. Yang ketiga pula, dia nak apa? Hadiah. Sebab tu kalau kita lihat anak-anak kita sendiri, tuan-tuan puan-puan, kita rasa kita dah sama dah layan dia kan. Tapi dia kata apa? I feel that Umi treat me unfairly. Dia tetap rasa kita ni tak adil pada dia. Sebab apa? Sebab rupa-rupanya dia nampak kita bagi adik dia hadiah. Dan kita dengan dia, kita rasa dah cukup sayang dah. Kita sebab selalu cakap, kita selalu sentuh dia. Tapi pada dia, bahasa kasih dia adalah hadiah. Jadi dia tunggu hadiah. Bila kita bagi hadiah, barulah dia rasa mak dengan ayah sayang. Itu yang ketiga. Yang keempat, bahasa kasih juga adalah dalam bentuk quality time. Kita spend masa dengan dia, tuan-tuan perempuan, dan kita keluar dengan dia, hanya kita dengan dia. Dan yang kelima, membantu anak-anak ini. Bila saya tengok 5 ini, Dr. Chapman dia buat kajian bahasa kasih seluruh manusia dan dikategorikan kepada 5. Sangat takjub tuan-tuan puan-puan, sebab inilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat pun. Jadi bila kajian itu dia mengkaji manusia, dia akan kembali balik pada fitrah. Tengok ya, sentuhan Rasulullah buat pun pada orang-orang yang datang ke masjid. Selain sentuhan, bagi hadiah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, tahadu tahabu, bertukar-tukar hadiah akan bangunkan rasa kasih sayang. Quality time, Nabi sebelum tidur memang dia peruntukkan ada masa dia bercakap, berbual-bual dengan isteri dia, membantu. Siapa yang tak kenal Nabi Muhammad SAW yang sentiasa membantu isterinya di rumah, sama ada dalam riwayat Aisyah atau Ummu Salamah ataupun Hafsah atau Maimunah sendiri. Semua cerita Nabi suka membantu, quality time. Apalagi pujian dan kata-kata penghargaan. Nabi panggil Aisyah dengan gelaran Humairah. Begitu juga dengan Abu Bakar. Abu Bakar tu maksudnya Abu Bakar bapa kepada gadis remaja, gadis-gadis lah, anak-anak dara. Sebab Abu Bakar ni, anak-anak dia ni, dia mulanya ramai anak perempuan. Jadi sebab itu Nabi gelar dia. Dan begitu juga Abu Hurairah, bapa kucing kan. Jadi gelaran itu diberi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab orang Arab maklum, dia punya lokap ataupun nama-nama gelaran dia tu dia biasa kan nak tunjuk dia tu hebat dan sebagainya. Maka psychologically baginda Nabi menggunakan gelaran-gelaran nama juga. Jadi kelima-lima itu dia tidak mampan ataupun tidak boleh terlaksana kalau rapport tidak ada. Baik, kita cuba lihat pula zaman sekarang apa jadi pada generasi kita. Generasi kita kecil-kecil saja lahir, tuan-tuan perempuan. Tak sampai pun umur 3 tahun yang dia main adalah iPad dan juga telefon, smartphone ada.
Smartphone dah ada dah. Belum pun sampai usia balik dah ada akaun Facebook, ada WhatsApp, ada Telegram dan sebagainya. Dengan kawan-kawan dia cuba tengok apa yang dia cerita pasal Korea kan. Dia pun entah save nama kita pun dengan nama Korea tuan-tuan. Jadi cuba lihat kita punya remaja sekarang ini, dia melompat pergi ke sosial dulu sebelum dia disiap sediakan dari sudut akidahnya, daripada sudut ibadahnya, daripada sudut akhlaknya, daripada sudut pendidikan seksnya. Dia terus pergi ke atas dulu. Jadi sebab itu banyak benda yang songsang berlaku tuan-tuan dan puan-puan. Dan sebab itulah pada saya, tak kiralah usia anak tu, jangan tunggu anak itu balik baru kita nak buat kan. Tapi kalau boleh mula awal, mulakan awal. Start dengan set akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, pendidikan seksnya, sekurang-kurangnya dia faham. Kalau dia melayari internet tu, bila nampak benda-benda yang memalukan, itu dia pendidikan seks kan. Apa dia nak buat? Kita marah, mungkin kita tak bagi dia pakai benda-benda tu. Habis macam mana pula bila masanya kita nak bimbing anak-anak ini apabila dia bermedia sosial? Maklumlah nama media tu pun media sosial. Jadi dia ada etika yang perlu dipelajari. So jadi etika bersosial yang diajar oleh Nabi sangat sesuai untuk digunakan dalam media sosial. Contoh yang paling mudah, kita hormat jiran kita. Sampaikan kalau kita masak bubur durian, kita kena bagi kan? Kita kena bagi pada jiran kita. Anak-anak kita sekarang tak kisah makan ABC, letak aiskrim, special dan sebagainya, tangkap gambar, share dalam media sosial. Betul tak? Sebab apa? Dia empty dalam bab etika sosial ataupun menghormati jiran dan sebagainya. Jadi bila macam tu, banyak doktor yang jadi takabur, jadi riak, jadi show off, selfie pun berleluasa sehingga timbul penyakit-penyakit psikologi dan sebagainya, sakit jiwa dan sebagainya kan, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi untuk itu saya dengan rendah hati dan rendah diri mencadangkan supaya kita guna pakai keenam perkara yang telah dikaji oleh expert dalam bidang history, tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana kita boleh membangunkan generasi muda. Dan kita kena bermula daripada hari ini. Anak orang adalah anak kita. Baik, sedikit yang saya boleh cedok daripada Dr. Muhammad Ali Hashimi. Dr. Muhammad Ali Hashimi ni hidup sewaktu kejatuhan zaman kerajaan Osmaniyah. Dan dia antara insan yang berusaha untuk bangunkan balik masyarakat. Jadi kita tahulah kalau seseorang tu mempunyai pengalaman, masyarakat dan juga kerajaan jatuh, dia boleh nampak, dia menjadi saksi apakah penyebab-penyebab yang jatuh. Jadi ini kata Dr. Muhammad Ali Hashimi, setiap individu Muslim dia perlu tahu apa? Nombor satu, Al-Quran. Yang kedua, dia wajib tahu hadis. Yang ketiga, ambil tahu sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, ambil sirah para sahabat. Yang kelima, ambil tahu juga biodata atau profil-profil tokoh-tokoh Islam dan juga para tabi'in. Seterusnya, fiqh. Kena belajar tentang fiqh, ibadah yang betul, memahami rukun Islam dan rukun iman. Seterusnya, kemahiran yang tertentu, skill kan, kita punya expertise ataupun skill. Dan akhir sekali, bahasa Arab. Itu kata Syekh Muhammad Ali Hashimi, bagaimana kita boleh bangunkan individu-individu Muslim according to Al-Quran and according to As-Sunnah. Jadi tuan-tuan puan-puan, saya kira setakat itu saja perbincangan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ia memberi manfaat. Kalau boleh diberi manfaat tu, cuba hidupkan. Kalau nak buat aktiviti pun lagi bagus. Saya teringat ada satu masa tu saya bawa anak saya pergi ke rumah orang tua. Pergi ke rumah orang tua. Dalam rumah orang tua ni ada seorang ni, dia sakit saraf. Sakit saraf. Ini cerita pasal bermasyarakat, etika dan akhlak bermasyarakat. Bila sakit saraf, dia tak boleh nak mengiring kiri dan kanan, tegak aja kulit dia pun tegang, tuan-tuan puan. Dia macam seolah-olah mayat yang masih hidup. Jadi kalau kita tak pusingkan, dia tak akan pusing lah. 2 jam lah macam tu, 5 jam lah. Jadi saya datang dalam banyak-banyak orang tu, saya mendekati yang sakit saraf ni. Dan waktu tu masuk dah zuhur,
Dan saya cakap dengan kakak ni, "Kak, kita solat zuhur Dia tak boleh nak cakap. Macam tu lah kan. Lidah dia pun tak boleh nak gerak. Jadi yang menjaga dia tu faham bahasa dia. So kemudian saya kata, "Kak, saya tolong ambilkan wuduk Dia pun macam buat angguk. Saya pun ambilkan dia wuduk. Lepas ambilkan wuduk, saya bacakan mula dengan niat sekali, ambil wuduk, start dekat tangan dia sehinggalah siap dengan kaki dia tu. Kemudian saya kata, "Kak, kita semayang kiblat arah sana." Dia kata pun setuju. Lepas tu saya pakaikan dia tudung. "Okay, Kak, sila semayang." Menangis dia ni, menangis. Jadi kita tak faham kenapa dia menangis. Saya cakap, "Kak, boleh semayang?" Dia kata. Lepas tu dia sebut sesuatu, saya panggil dengan pembantu tu, Tolong, saya tak faham." Dia kata dia dah lupa bacaan semayang. Okay. Saya kata, tak apa kak. Saya akan bacakan. Akak buat pergerakan. Akak ingat lagi pergerakan? Dia kata, "Ingat." Lepas tu saya pun baca usolli fardhu zuhri. Saya bisikkan kat telinga dia. Kemudian saya baca doa iftitah. Kemudian Allahu Akbar, Al-Fatihah. Tanpa saya sedari, anak saya duduk belakang memerhati. Tuan-tuan puan-puan. Ini sebab bila kita nak bermasyarakat kan, kita kena bawa sekali biar terjun dalam masyarakat. Dia perhati kan. Dah sampai habis tu dia pun nampak lah. Saya lapkan dia punya air mata meleleh. Dia tak boleh nak lap sendiri. Saya tolong lapkan. Dah habis dah tu. Dia ucap terima kasih. Sampai nangis kan. Lepas tu balik. Dalam perjalanan balik, anak saya diam. Macam masa tu umur dia 10 tahun. Diam je duduk belakang. Yang lain tu adalah besar-besar kan. Dah besar-besar tu dia pandai lah cerita-cerita. Ada yang kena sembuh lagi dengan makcik tua ni sebab lambat menyuap kan. Jadi dia lambat suap. Lepas tu ada tulang ke apa ke, dia sembuh je kena muka anak saya. Jadi dia dapat pengalaman-pengalaman tu tuan-tuan puan. Jadi dalam kereta anak saya 10 tahun ni diam je duduk dekat belakang saya. Tali pinggang kita punya seat belt tu kan. Dia duduk dekat kawasan situ. Macam nak cakap sesuatu je. Lepas saya kata, "Ya, Wardah." Saya pegang tangan dia kan. Lepas tu dia cakap, Umi jangan risau Umi. Besok kalau Umi tua, Umi sakit macam tu, Wardah akan jaga Umi lebih baik daripada Umi jaga dia." Ya Allah, kita tersentuh tuan-tuan puan. Menangis, saya menangis. Dia pun menangis. Dia menangis tu. Sebab apa? Sebab dia nampak keperitan masyarakat. Dan bila dia bersama dengan masyarakat, dia tahu fungsi dan peranan yang perlu dimainkan. Dan dia nampak ibu dia pun buat gitu tuan-tuan dan puan. Jadi sebab tu saya rasa kita perlu bersama-sama terjun dalam masyarakat. Bawa anak kita bersama-sama dengan masyarakat. Belajar macam mana menghormati orang yang lebih susah dan sebagainya. Walaupun mereka hidup dalam keadaan yang senang, tapi kena biasakan dia dengan perkara-perkara yang susah. Dan satu lagi tuan-tuan dan puan, saya sebenarnya banyak soalan saya. Sewaktu saya baca satu kisah percintaan anak Abu Bakar yang bernama Abdullah. Abdullah ni dia kahwin dengan seorang isteri yang sangat cantik. Nama dia Atikah, tuan-tuan dan puan. Atikah. Jadi ini rentetan cerita ni sebab apa? Nak faham kenapa Nabi desain modul generasi itu sebegitu rupa. Dimulai dengan akidah, akhirnya dengan etika bermasyarakat. Seolah-olah kita ni wajib terjun dalam masyarakat, bersama-sama menggerakkan masyarakat. Tak kiralah dia Muslim atau non-Muslim. Fastabiqul khairat. Kita berlumba untuk melakukan kebaikan. Jadi kisah Abdullah ni, dia berkahwin dengan seorang gadis nama dia Atikah. Atikah sangat cantik. Bila dia berkahwin, untuk beberapa waktu dan ketika, Abdullah tidak keluar pergi ke masjid solat berjemaah. Dia juga tidak membantu Rasulullah dalam urusan penyediaan dan strategi untuk jihad, tuan-tuan. Jadi apa yang Abu Bakar buat, lepas habis solat, dia tengok toleh belakang Abdullah tak ada. Dia pergi ke rumah Abdullah. Dia cek apa yang Abdullah buat. Rupanya dia dengar Abdullah dan Atikah ni duk bergurau senda, berketawa lah, bergurau-gurau bagai gitu. Kemudiannya Abu Bakar panggil Atikah keluar. Panggil Abdullah, panggil anak dia. Apa kata Abu Bakar? Ceraikan Atikah. Masa tu kan saya baca, dia kata, apa halal pula, apa salahnya dia, apa dosa dia, dah halal dah kan. Tapi kenapa jadi macam ni? Dan kemudian Abdullah kerana taat diceraikan Atikah, tuan-tuan. Dan kemudiannya bila dia bercerai, dua-dua tu baru kahwin kan. Lepas tu memang cinta yang ikhlas. Dia rindu-rindulah. Angau, dia penyakit angau. Jadi Abu Bakar kata, boleh kahwin,
kahwin balik, tapi dengan syarat. Jangan sehingga perkahwinanmu itu menyebabkan kamu lupa tanggungjawab kamu dan peranan kamu di dalam masyarakat. Kemudiannya, rujuk balik. Rujuk balik, Abdullah tak pernah tinggal di masjid, tak pernah tinggalkan solat di masjid, bersama-sama dengan Nabi berjuang sehingga dia syahid. Dan kemudiannya Atikah lawa kan, dia berkahwin lain. Kahwin lain dengan suami yang kedua, syahid. Kahwin lagi dengan yang lain, syahid. Sampai 3 ke 4 kali setiap lelaki yang berkahwin dengan Atikah semuanya syahid, sehingga Atikah ini mendapat gelaran perempuan atau wanita ummu syuhada. Siapa yang nak syahid, kahwinlah dengan Atikah. Jadi nak ceritanya, rupa-rupanya institusi keluarga ini adalah sesuatu yang suci, yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan rekaan manusia. Sebab tu ada syarat-syarat dia, rukun dia dan sebagainya. Kita tahu ada wali, pengantin perempuan, pengantin lelaki. Agak-agak kalau kita tukarlah pengantin perempuan dengan pengantin perempuan, sah tak dia orang punya pernikahan? Tak sah. Lelaki dengan lelaki, sah ke tak? Tak sah tentang perempuan. Sebab benda itu, syarat-syarat dia, rukun dia itu ditentukan oleh Allah, pencipta seluruh alam ini. Jadi perkahwinan atau sistem institusi kekeluargaan, since dia datang daripada Allah yang mencipta seluruh alam, sudah tentu peranan dia cukup besar. Sebagaimana juga yang tersirat di dalam surah Al-Furqan ayat 74. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Di situ dia nak bahawa institusi keluarga dia perlu apa? Perlu berjaya membina individu yang qurrata a'yun, penyejuk mata. So penyejuk mata ni kalau tanya orang pelbagai memang berbeza. Tanya orang ni sejuk mata macam mana? Sejuk mata anak-anak yang pandai ambil hati kita. Yang sini pula kita tanya mak-mak macam mana penyejuk mata? Penyejuk mata ni yang pandai bersihkan rumah lah. Penyejuk mata macam nak pandai masak kuih talam lah, kan? Tanya pula ayah macam mana ya? Penyejuk mata macam mana ya? Penyejuk mata ni yang pandai urut kaki ayah yang sakit ni lah, kan? Dia lain orang, dia lain cita rasa dia tuan-tuan. Sebab itu kita kena tanya Allah Subhanahu Wa Taala, qurratu a'yun dalam bentuk mana? Ya, begitu juga Nabi kan. Cara nak baik dengan ahli keluarga adalah ikut cara Nabi, bukan cara kita. Baik, seterusnya bukan setakat itu saja berhentinya, waja'alna lil muttaqina imama, sambung, dan jadikan kami semua termasuk yang berdoa ini lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa, imam, ketua ataupun leader. So bila nak jadi leader, dia kena ada masyarakat. Dan leader tu bukan sebarang leader tau, the best among the best. Sebab al-muttaqin, orang yang bertakwa, inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di sisi Allah. Yang Allah terjemahkan orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Kita minta untuk menjadi leader bagi orang yang bertakwa. So the best among the best. So datang dari mana? Hasilnya daripada mana? Institusi keluarga. Jadi sebab tu institusi keluarga tu kita boleh sebut dalam surah Al-Furqan ayat 74 tu satu amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dan kalau kita berjaya membangunkan keluarga kita, tuan-tuan perempuan, mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan untuk membangunkan generasi muda yang menjadi harapannya kepada pembangunan atau penerusan amanah yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya sudahi dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon ampun, maaf ya atas segala kelemahan dan kekurangan. Serahkan kembali kepada Tuhan.